Hello, welcome back to my channel. Hari ni kita nak cerita pasal Gary yang tak boleh berjalan tiba-tiba. Jadi kita decide untuk bawa dia pergi hospital ni. Bawa balik ni hospital ni 3 hari tau admitted. Doktor tak boleh trace dia sakit apa. So kita orang fikir. Kita orang ada experience sebelum ni. Smoky tak boleh jalan. So kita orang bagi ubat tu dan kita orang buat physio sendiri. So beginilah setiap hari rutin. Sebab pergerakan saya terhad. Kalau saya biar dia macam ni, saya nak pergi kerja susah. Pagi nak kena settlekan dia, bagi makan, bagi berak semua. So kita kena buat benda ni dekat dia. Nombor 1, kita kena start bagi dia physio. Dan satu ubat tu kita akan share nanti. So you all tengoklah pergerakan yang ni. Saya buat cepat sikit lah, speed video. So kalau you all boleh buat, pegang di tengah-tengah pergelangan tangan dia tu and tarik slow kaki dia. Macam saya tunjuk ni tak proper sebab saya pegang handphone sebelah kiri kan. So you all kena pegang di tangan dia tu, bagi dia position yang betul. Baru tarik slow tangan dia tu. Sehari 50 kali kiri dan kanan kan. Lepas tu bagi dia rehat. 2-3 set pun boleh, pagi, petang, malam kan. Lepas tu kita orang terpaksa balik kampung. Jadi kita orang bawa Gary balik bagi my aunty jaga. So dia okay, dia behave. Macam kecewa, sedih, tengok dia apa pun dia tak boleh buat lah. Sebab sebelum ni dia sangat hyper. I rasa dia panjat pokok. Bila dia panjat pokok, dia lompat. Mungkin dia punya ligament tu terkoyak ke, sebab tak boleh jalan. So semenjak dia makan ubat, within 2-3 days tu saya buat physio. Alhamdulillah, tengok result dia sekarang ni, boleh jalan ya. So itu saja kita nak ceritakan pasal Gary. Hope you enjoy the video. And don't forget to subscribe my channel to see more video. Bye. Assalamualaikum.